Hai semua, Assalamualaikum. Jom kita buat bubur ayam. Bubur ayam ni memang sedap. Dia ada rasa yang pelbagai sebab Kak ni masuk banyak bawang, halia, carrot, kentang. Lepas tu Kak ni letak lagi daun sup banyak-banyak. Letak ayam lagi. Dia memang ada rasa yang pelbagai dalam bubur ni. Jadi hampa kena buat bagi anak hampa makan dan bagi anak hampa rasa macam mana rasa sedapnya bubur ni. Kalau kita makan time tak sihat tu, time tak ada selera tu, memang boleh buka selera. Bawang dengan halia tu pastikan potong halus-halus macam ni. Dia baru akan terasa sedap bila kita gigit nanti. Isi ayam guna yang bahagian tulang macam bahagian sayap tu, kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita gaul dengan lada sulam. Untuk bubur nasi ni, Kak ni masak 2 pot beras dengan 5 ke 6 pot air dalam rice cooker dan Kak ni akan guna setting porridge. Masak sampai dia jadi bubur yang pekat macam ni. Lepas tu ambil periuk yang agak boleh muat dan kita akan panaskan sedikit minyak. Tumis bahan-bahan yang kita iris tadi sampailah wangi. Lepas tu masukkan isi ayam dan juga kentang dan juga carrot. Hampa tumis sampai ayam tu kecut sikit. Masukkan sedikit ayam dan kita akan rebus ayam ni sampailah dia betul-betul empuk. Bila ayam dah empuk, masukkan nasi atau bubur yang kita dah masak tadi dan kita masuk ayak secukupnya, ikut nak bubur tu pekat ke cair. Lepas tu boleh masuk cube ayam atau cukup rasa dan juga tambah garam secukupnya. Rahsia bubur yang sedap ni hampa kena masuk bahan ni. Kicap cair atau light soy sauce ni dia akan bagi rasa bubur yang lebih savory, lebih sedap. Boleh tabur daun sup dan juga bawang goreng. Kalau boleh guna bawang goreng yang homemade. Jangan guna bawang goreng yang murah-murah tu. Dan juga minyak bijan. Minyak bijan ni memang akan bagi bubur kita lagi sedap. Sampai cubalah bagi anak-anak makan bubur ni. Kalau anak-anak masih kecil, try blend, ambil sikit blend dalam blender, bagi dia sedikit halus, bagi anak rasa. Masa ni hampa boleh ajak anak tu untuk kenal pelbagai rasa dalam bubur tu. Macam rasa bawang, rasa halia. Jadi lidah dia akan lebih belajar mengenali makanan-makanan yang lebih kompleks. So hampa try buat bubur ni. Kalau sedap nanti bagi tahu kat komen. Jangan lupa klik like dan share.